Ya. Ketika Datuk menaiki tingkatan 6, SMK Manggatal ditubuhkan dan Datuk merupakan pioneer. Di situ juga Datuk berkenalan dengan beberapa nama besar. Contoh Abdul Rahim, betul? Iya, pada tahun 78 saya pindah ke SMK Menggatal waktu itu baru dibuka sekolah baru. All the best student daripada Sabah ni kan semua di SMK Menggatal. Jadi saya pindah di sana. Saya satu bilik dengan beberapa pelajar-pelajar yang bagus lah. Satu bilik ni berteman lah satu bilik dengan Datuk Rahim Bakri, Datuk Awang Butamam, semua ni Datuk-Datuk lah kan. Ini semua my classmate, my roommate. Datuk Awang Butamam, Datuk Awang Rahim Bakri, dan juga ada beberapa medical doctor dan engineers dalam bilik saya tu lah 8 orang, semua orang yang sukses, very successful lah. Ya, ini semua kawan-kawan saya lah. Actually tingkatan 6 atas tu. Ya, ya.